Saya waktu kecil-kecil pernah mencuri di rumah orang. Bagus lah. Bukan bagus mencuri, bagus mu cerita ni. Nah, macam mana nak tebus dosa saya? Budak-budak kalau belum balik mencuri atau berzina atau minum arak atau berjudi tidak berdosa. Dah haram nak berdatang tu, haram. Budak-budak dia berjudi, haram. Budak-budak minum arak, haram. Faham lagi? Dah tulis tak dosa? Tak tulis. Perbuatan tu saja haram. Dosa tidak ditulis. Siapa kata tak tulis Nabi? Nabi kata kena rufi'an qalam an salasin anis sabiyyi hatta yablugha. Tidak ditulis dosa 3 golongan. Yang pertama tidak ditulis dosa dari kanak-kanak. Dah bila tulis hatta yablugha sampai sudah baligh baru tulis. Faham lagi? Budak-budak main judi dulu aja dulu budak-budak kita. Kita aja main budak-budak. Ni judi oksiek. Gaya je. Oksiek Fiat, lepas tu tengok cerak nombor. 381. Tengok. Seria. Boleh seria ni tahu. Ayo sini ada. Dak dang. Budak lain dak dang. Siapa dang? Tapi kita dak aja jadi token. Kita Fiat beli je. Berapa saya kalau beli benda tu? Ingat tak? Tak ada orang ingat dah. Dak ni token dia beli yang baru tu tikang berapa? RM1.5. Oh raja jadi token. Token banyak kat dosa. Tahu tak? Kita dak aja jadi token. Nak jadi tapi nak beli rasa segang. Faham? Token judi tu. Oh, budak-budak dah tak tahu kala. Siap. Ingat ke tak apa? Faham? Hak jahat kali tu. Gatung suh kan? Orang duk mayan dalam. Kau duk siap luar ni. Dinding surat. Satu hari tu nya kejar dia tak siap. Turun tarik tikang 4-5 orang lagi. Lari kepung di pagar dia lari. Doktor kata aku nak tikang kau. Ya, aku nak marah dia nak tikang kau. Dah. Tu kalau dak balik tidak tulis dosa. Hak balik dah tikang berdosa. Jelas lagi. Tapi kalau ambil hak orang, wajib ganti. Walaupun tak berdosa. Kanak-kanak. Contoh, anak kita tak balik lagi, ambil buah pelang orang sutik, bawa balik rumah makan, wajib kena bayar semula. Tak bayar berdosa mak ayah dia. Faham lagi? Kalau buat rosak atau orang, wajib ganti. Walaupun kanak-kanak. Baby sekalipun baru umur 2 tahun jalan-jalan, nak digi gatal di pelik kereta orang, perak patah pelik kereta. 100 riyal, pelik kereta. Baby 2 tahun hak buat, tak berdosa. Mak ayah, wajib bayar 100. Faham lagi? Hukum dia gitu. Kita kan dengan anak-anak ambil buah pelang, buah belah, buat senyap ni. Nampak? Anak dia pergi kutip buah rumah kan. Rumah Cik Ani, buat masuk lah rumah. Seraga masuk. Ambil di mana? Banyak orang buah. Ambil rumah Cik Ani. Nah, ambil buah orang. Ambil pisau koyok. Koyok. Datang mak koyok. Siapnya buah lada, tumbuk lah. Buah ngasang buah apa berat nandang. Anak tidak berdosa, mak berdosa. Patut atur balik semua. Tahu tak? Jadi sekarang dulu dia curi. Dia kenal lagi rumah dia curi. Kenal lagi rumah dia. Rumah bosok. Tua dah ada. Ada ke ni? Ada. Wajib kena bayar semula. Masa mu curi tu kalau tak balik, tidak berdosa. Sekarang mu kira berhutang dengan tuan rumah. Hutang kena bayar. Paksa mati dah. Wajib serah pada waris dia. Waris tak ada dengar dah. Dengar khabar duduk di Pahang tu. Duduk di Ropeng. Wajib kena atur. Online boleh atau tangan pun boleh. Kena ganti balik. Okey?